Macam mana cara nak baca fault code ni menggunakan pin ni saja. Okey, jom. Okey, next korang kena cari tempat mana soket OBD berada lah. So macam contoh kereta Myvi ni, dia duduk kat sini. So yang ni kita kena cocok dekat lubang dia lah. Okey, untuk cocok dia korang kena cocok lubang nombor 4 dengan nombor 12. Okey, cara kira dia macam ni. 1 2 3 4. Okey, yang ni lubang nombor 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12. Okey, 12 ni betul-betul bawah nombor 4. So kita jumper guna klip daripada nombor 4 pergi ke nombor 12. Okey, inilah kedudukan dia. So klip tu aku cocok je dekat lubang nombor 4 dengan nombor 12. So bila kita dah siap cocok macam ni, kita on kunci je. Ambil kunci, korang on je. Korang jangan start, korang on saja. Okey, dah on, dia akan keluar lah dekat meter ni. Dan lambat enjin akan berkelip. So kita kena baca kod ni. Sebelum korang nak buat step ni, korang kena tutup dulu switch AC dan switch apa semua ni lah. Sebab nanti dia akan baca kod 51. So kod 51 tu sebenarnya signal je, tak ada masalah apa. Okey, jom kita baca kod. So kat sini dia akan berkelip lah. Dia akan berkelip, lepas tu dia berhenti. So korang kena combine nombor yang dia berkelip tu. Maksudnya macam ni. 1, 2. Okey, 2. Dia akan berhenti sekejap, lepas tu dia berkelip pula 3 kali. Maksudnya nombor tu 23. Contoh macam ni, 1, 2. Okey, dia akan berhenti kan. Lepas tu dia berkelip lagi 3 kali. Maksudnya 23. Jadi macam mana kita nak tahu bacaan 23 tu maksudnya apa? Korang boleh Google je. Manual scan apa ke, korang cari dekat Google memang akan ada. Ataupun korang boleh tanya je ChatGPT. Nanti dia akan bagi list. Okey, so untuk aku 23, problem dia adalah air intake temperature. Okey, bila kita dah tahu problem dia apa, so kita cari part tu dekat mana. So contoh macam aku punya air intake temperature. Maksudnya air intake temperature untuk Myvi dia duduk kat sini. So bila aku tengok tadi dia dah tak ada. Tinggal lubang je. Sepatutnya dia pasang dekat sini. So bila aku cari rupanya duduk kat sini. Ni. Dah tercabut. Mungkin masa pomen nak tukar gasket hari tu kot. So dia tercabut, dia lupa nak pasang. So kita pasang balik. Okey, kita cucuk balik lah. Okey, dah cucuk balik, masuk tempat asal dia. So macam mana nak reset? Selepas kita dah settle pasang ni, kita cabut bateri. Lepas tu kita biar dalam 5 ke 10 minit. Lepas tu korang boleh pasang balik dan korang start kereta dan try jalan. So kalau dah fault code tu dah hilang, so korang dah selesaikan masalah dengan cara yang mudah. Okey geng. Jadi geng, kalau korang rasa video yang aku share ni rasa membantu korang dan memberi manfaat kepada korang, aku minta korang like, follow and share geng. Okey geng. Minta follow aku geng.